Hey, Assalamualaikum. Haikal Azman di sini. Hari ni aku akan cerita kat hampa pasal jaket yang aku beli ni dan apa yang aku dapat selepas sebulan aku pakai. Kalau hampa nak tahu yang lebih lanjut, tonton video aku sampai habis tu. Stay tune. Jaket yang aku beli ni adalah jaket daripada brand RS Taichi. Sebab apa dia nama RS Taichi? Sebabkan Taichi, sebabkan dia macam ni lah. Company brand Taichi ni iaitu Taichi Yoshimura. Dan kenapa dia dinamakan RS? Sebabkan Racing Services. RS Taichi ni ada 6 kategori, iaitu dia punya textile, racing, suit, urban, dia punya mesh, dia punya dry master dan juga leather. So kalau macam aku punya jaket ni iaitu daripada kategori urban. Dan aku punya model ni ialah salah satu model daripada keluarga dia tu, keluarga Parka, aku panggil Parka. Dan nama model dia tu ada agak tipikal sikit lah untuk macam Taichi punya brand. Dia ada RSM, RSJ dengan nombor panjang-panjang belakang tu. Macam ni. Okey. Sudah sampai masanya aku cerita kat hampa tentang kelebihan dia dan kekurangan jaket yang aku pakai ni. Jom. Pertamanya ialah dia punya design dia. Macam hampa tengok design yang aku pakai ni. Design dia agak menarik bukan? Design hak nampak agak-agak ala-ala macam tactical, military lagu tu. Bila pakai dia di slim fit. Dalam dia slim tau. Selesa. Slim fit. Bila orang pakai kalau bawa pergi jalan-jalan ke masuk wayang pun orang tak kata apa. Orang kata tengok macam dia lebih pada macam casual sikit nampak. Hak tu satu kelebihan dia yang aku minat masa jaket ni. Yang kedua pula dia punya safety. Dia ada CE punya protector yang mana dia bagi dekat bahagian siku kita, bahagian bow dengan bahagian belakang. Hak tu pun dah memang cukup ngam. Okey. Dia punya CE dia agak fleksibel, dia taklah rasa kerah dan kita boleh bergerak motor. Dia punya protector dia ada bagi lagi satu lagi slot untuk kita punya chest protector, tapi dia tak bagikan chest protector tu, dia bagi dia punya slot saja. Protector tu dia kata mungkin beli asing lah. Dia suruh beli asing. Tapi okey lah, dia bagi option juga untuk kita pakai chest protector kan. Kalau ada model lain tu, dia ada bagi siap dah. Untuk model ni dia tak bagi, sorry. Yang ketiganya ialah dia punya keselesaan. Semestinya, untuk jaket RS Taichi ni, keselesaan dia adalah yang terbaik lah. Untuk bagi aku rasa. Kalau hampa tengok dekat dia punya dalam dia, dia punya texture dia, ada dia punya ring macam rongga-rongga dalam dia. Dia buatkan kita rasa lebih selesa bila kita pakai. Kita tak rasa macam rasa macam kerah ke, terganggu ke dalam, tak ada. Dan lagi satu lagi, tangan-tangan kita semua boleh orang kata gerak sini sana, pinggang-pinggang, dia tak rasa macam terganggu, sangkut ke. Sangkut sini, sangkut, tak boleh. Naik motor pun kita kalau duduk atas motor, sport pun boleh, kapcai pun boleh. Bila kita duduk atas motor nak extend tangan kita ke depan pun tak ada masalah, dia tak ada sangkut. Memang terbaik. Yang keempatnya ialah dia punya material. Sebab apa? Number yang ketiga dan keempat tu ada hubung kait dia sikit. Chemistry kan? Keempatnya ialah dia punya material. Material dia ialah tu polyester, dibuat daripada polyester. Tapi kalau hampa tengok dia punya tekstur dia agak lincin, nampak? Lincin, dia selesa dan dia stretchable, nampak? Lagi satu, sebabkan material dia polyester dan Taichi claim material dia iaitu quick dry. Kalau hampa tengok mana dia punya sini, ada sini kot, bukan lah, sini bulat-bulat tu. Ya, yeah. Sini masuk dia quick dry.
Quick dry depa tak panggil quick dry sangat, depa panggil macam tea dry. Depa punya teknologi something lah. Benda tu memang kalau kita naik motor, hujan apa ke semua, orang kata kalau kena basah dia akan cepat kering. Itu function dia. Aku naik pun kalau pi macam ulang alik kerja tiba-tiba hujan, lepas tu mai kat orang kata bertam tu nak pergi ke SP, dia dah kering dah. Memang cun. Sesuai. Dan lagi satu disebabkan dia polyester juga, dia punya tekstur dia tu kat depan ni, kita nampak macam ni. Kalau kita macam kita naik motor, hujan renyah-renyah sikit macam tu, kena permukaan dekat dia punya tekstur dia memang takkan masuk. Jadi macam daun keladi. Kena tu jadi macam duduk atas kita punya permukaan tu, jadi macam bulat-bulat ayak tu. Kalau naik motor bawa tu lama-lama dia akan jatuh sendiri. Tu memang cun gila babe. Dan yang paling terakhir, yang kelimanya ialah dia punya poket. Macam yang kau tengok. Sini poket dia. Nampak? Sini dia bagi poket kat lengan, lepas tu kat dada sini ada, nampak? Poket pun ada banyak. Bagus poket dia. Sini pun ada poket, dan paling penting sekali ada satu lagi poket rahsia dia dekat dalam. Bolehlah hampa buat simpan handphone ke, simpan barang apa-apa hampa nak simpan. Jangan simpan benda hak besar-besar dah. Tapi kira okey sebab depa bagi ke kita banyak poket. Jadi sekarang bila aku dah sembang pasal dia punya kelebihan, dia akan ada kekurangan dia. Kalau hampa nak tahu kekurangan dia, aku akan senaraikan 5 juga kekurangan. Dan yes, kita mulakan. Kekurangan yang pertama ialah dia punya airflow. Airflow dalam bahasa Melayu dia orang kata laluan angin lah, kan? Laluan angin. Laluan angin tu macam mana kalau kita naik motor, macam kelajuan kita bawah daripada 40, bawah pada 50 gitu. Memang angin tu tak berapa nak terasa sangat. Dia masuk pun dekat bahagian mana? Sini. Sini. Lepas tu dalam dia tak rasa apa. Bila mai tengah hari pukul 12, woi, kena traffic light pula. Panas, goyang dek, goyang. Tapi hak tu dia punya airflow dia lah. Mungkin sebabkan design dia tu kot yang buatkan dia punya airflow dia tak berapa yang cantik lah. Lagipun dia bukan mesh kan, tak boleh nak expect tinggi. Yang keduanya ialah dia punya aerodynamic. Aerodynamic dia, aku nak kata aerodynamic sangat pun tak, tak aerodynamic sangat pun tak. Dia macam mana? Tengah-tengah. Macam ya. Macam tak. Bila dalam keadaan bawa pada satu tu memang steady terus lah. Tapi kalau kita bawa pada 160, 170, 180 tu, dia dah mula rasa macam tak tahulah, sebab mungkin dia punya design dia kot. Design dia jenis urban. So tak boleh nak expect macam orang kata racing, leathernya jaket lah. Dia potong angin betul-betulnya. Bukan. Jaket ni bukanlah jenis macam tu. Yang ketiganya ialah dia punya poket dia. Sebabkan aku cerita pasal kelebihan dia dekat poket, kekurangan dia pun ada dekat poket. Sebab apa? Sebab dia bukan waterproof. Tak tahulah kenapa Tai Chi tak mau buat jaket punya poket dia waterproof ke apa, tak tahu. Tapi yang pasti memang bukan waterproof lah. Kalau hampa simpan handphone hampa dalam poket ke apa ke, make sure kena berkeluar lah. Kalau hujan lebat, simpan dalam beg hampa yang waterproof. Jangan sesekali letak dalam poket. Kalau hujan, aku rasa macam waterproof kot, tak apalah. Jangan sekali basah. Yang keempatnya ialah dia punya butang. Sebab apa aku mention butang? Sebab setengah dia punya brand, dia punya model, dia ada satu butang tau dekat bahagian pinggang kita, dekat sini. Untuk nak bagi kita rasa kita adjust kita punya pinggang kita, nak fit macam mana ke. Tapi untuk model yang aku pakai ni tak ada. Bila aku naik motor ke apa-apa, contoh macam motor yang ini, okey, dia jadi macam kadang-kadang dia tangkap macam tu lah. Kadang dia lari sini, lari situ, dia susah sikit. Kita kalau lepas panik duduk atas motor, kita kena adjust sendiri. Itu bagi untuk setengah orang yang suka pakai butang tu memang advantage lah. Tapi macam aku lebih suka pakai butang lah, kan, prefer butang lagi kan. Yang kelimanya ialah dia punya hoodie. Sebab apa aku mention hoodie? Sebabkan hoodie dia ni satu kelemahan dia juga, dia tak macam model-model lain. Model lain dia boleh buang. Dia boleh cabut tanggai buang dia punya hoodie dia. Tapi untuk model aku ni, pasal apa aku tak tahu dia boleh
buat satu yang attach turis permanent. Mereka cuma buat, memanglah ada orang kata yang tali strap tu kita boleh gulung-gulung, kita letak dekat belakang. Tapi itu lah, kalau hampa naik motor atas pada 16, 15, 16, 17 tu, dia dah macam rasa macam lari sikit lagi. Dia tak duduk, dia lari ke kiri, dia lari kanan. Dia rasa kurang selesa dia. Tak tahu sebab apa mereka tak buat dia boleh de-attach benda tu. Mungkin kot kalau mereka buat macam boleh cabut tanggai benda ni, mungkin mereka punya bomber jacket daripada kat pasaran tu mungkin orang tak beli kot. Mana tahu, who knows. Aku tak tahu apa yang mereka fikir, tapi itu kelemahan dia. Jadi aku rasa video aku sampai sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kita akan jumpa di next video akan datang. See you guys. Assalamualaikum. Yeah, baby.